Soalannya giveaway. Maksud boleh jelaskan tak tentang statement Tan Sri Muhyiddin bahawa dia Tan Sri ada bukti penyuapan di Bangkok itu berlaku di antara Datuk Sri dan juga Zahid Hamidi, dan boleh explain tak siapa lagi yang pimpin-pimpin yang berada dalam kumpulan Bangkok mana benda ini berlaku? Komen Tan Sri. Sebenarnya bila Datuk Sri Zahid telah pun menjawab persoalan itu, saya selama ni diam je. Sebab banyak perkara yang saya lakukan adalah untuk kepentingan yang lebih besar. Bukan hanya untuk satu parti satu saja. Tapi perjuangan yang dibawa oleh ramai pemimpin-pemimpin Melayu. Sebab itu saya terpaksa berjumpa dengan semua pemimpin Melayu. Dia bukan hanya UMNO, tetapi juga parti-parti lain. Hari itu di Bangkok saya jumpa betul Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, iaitu Presiden UMNO. Hari ini dia telah jelaskan apa tujuan. Bukan saya suruh dia jawab. Dia yang nak menjawab sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Jadi selesai bab itu. Yang duduk tak duduk ni nak marah saya, patutnya engkau cek lah. Saya ni, dia sendiri tahu saya ni dilantik sebagai pengurusi untuk payung Melayu tu. Saya akan kuasa untuk menilai dan mengkaji dan menjemput semua pemimpin-pemimpin Melayu. Dia sendiri pun tahu. Itu satu bab. Yang orang kuat dia sendiri jumpa Perdana Menteri, kau tak persoalkan. Patut kau soalkan, mengapa orang kuat kau tu jumpa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kemungkinan perkara yang mereka bincangkan adalah untuk kepentingan diri. Tapi saya dengan jelas hari ini Presiden UMNO pun tolong menjawab soalan yang banyak ada di kepala rakyat Malaysia. Mengapa saya bertemu? Soalannya tadi, siapa lagi? Siapa lagi? Bukan saya seorang. Pemimpin PAS pun ada bersama. Jadi maknanya perbincangan ini bukan sulit. Perbincangan untuk kepentingan yang lebih besar. Jadi tak payahlah saya nak gembar-gemburkan perkara ni. Sebab keikhlasan kami untuk membincangkan perkara itu, sama ada ianya daripada Presiden UMNO sendiri, Wakil PAS dan saya sendiri, adalah untuk menentukan bahawa masa depan kita, perjuangan kita itu adalah sesuatu demi untuk kepentingan keseluruhan rakyat yang ada dalam negara. Yang bersama dengan saya ketika itu, ni, naik Presiden satu. Jadi kalau saya dipecat sebab itu, saya mohon untuk beliau juga dipecat. You nak dipecat ke? Nah, dia juga nak dipecat. Jadi kalau isu yang sama, dia sepatutnya kena pecat. Datuk tadi dalam ucapan Datuk diberitahu Datuk pecat ni baru Datuk tengok ramai sebenarnya penyokong Datuk. Ya, sebab pada program riset hari Sabtu itu, saya dapati yang tanda tangan datang untuk memberi sokongan kepada saya adalah sebanyak 118 bahagian. Kemudian mereka dah ada rancangan untuk membubarkan bahagian 1, 2, 3 dan akhirnya saya dah dapat tahu dah melebihi 60 bahagian. Besok, lusa ada lagi. Kalau saya lah jadi presiden, walaupun saya pengasas parti, kalau dah ramai sangat berhenti, itu maknanya parti ini tidak lagi ada dukungan daripada pemimpin bahagian. Pengasas parti UMNO dulu adalah datuk kepada Hishamuddin, iaitu On Jaafar. Apabila dia melihat banyak daripada pemimpin UMNO ketika itu tidak mahu bersama dengan dia punya pemikiran dia sendiri letak jawatan dan disegahkan pada orang lain. Dan dia tak pun kata dia biar sampai dia seorang pun dia akan terbuangkan. Kadang-kadang cakap macam ni adalah semata-mata kerana ego. Jadi sebab itulah saya minta lah, kalau boleh,
Kita selesaikan bab itu, kita jangan fikir lagi bab ini, dah ramai yang nak menyokong saya. Jadi saya akan ada rumah baru, saya fikirkan untuk kami bincang bersama apakah strategi yang lebih penting untuk kita kembalikan negara kita ini ke mercu kejayaan. Jadi caranya adalah untuk kita berbincang dengan lebih baik. Saya tak mau lagi fikir masalah ni lah. Ini pada saya kecil dia. Sebab walaupun dia kata dia tak mahu saya jadi ketua pemegang, saya masih lagi ketua pemegang. Lepas tu dia kata dia tak mahu saya masuk jadi ahli Perikatan Nasional. Siapa dia yang nak tentukan? Kalau saya jadi nanti apa nak jadi? Saya nak kata, saya nak tanya dia, kalau saya boleh jadi ahli Perikatan Nasional, apakah beliau akan berhenti? Saya nak tanya. Kalau dia kata dia nak berhenti, saya akan cuba sedaya upaya saya untuk menjadi ahli Perikatan Nasional supaya dia boleh berhenti. Datuk tadi seorang negeri Andi beritahu dia dah dapat surat cinta daripada Bersatu. Takkan yang Datuk difahamkan siapa lagi yang dah terima surat cinta? Tanya dia, mana saya nak tahu. Dia lah, tapi Yang saya tahu dia. lagi mungkin ada yang share dengan Datuk. Ada. Cik Kubat ke? Mayati. Cikgu apa tak tahu? Datuk Wira Masa Mayati pun dah dapat. Tak dapat Ya. Mungkin ada lagi yang lain yang Cikgu Pat tak dapat ni. Dia telefon saya, dia kata, Tok, macam mana nak buat supaya dia dapat surat cinta? Ni saya pun tak tahu. Saya kata mungkin kerana dia terpaksa jumpa saya dalam media. Dia jumpa saya dalam media, dia kena pecah. Datuk ada melihatnya situasi yang berlaku pada Bersatu ketika itu. Kita boleh katakan Bersatu kini sudah berpecah. Tak, dia tak berpecah. Ramai ahli yang tinggalkan Bersatu. Pasal pun nak pecah lah. Tinggal dia seorang, dia nak pecah. Dia kalau berpecah ni, kalau ada 50-50 itu berpecah namanya. Tapi kalau tinggal sedikit, bermakna tak berpecah. Dia ditinggalkan. Datuk Nas, bila Datuk agak-agak nak umum rumah baru? Kita dah dekat Penang Raya kan? You nak jadi ahli kita? You nak join sekali? Jangan tanya. You yang tanya saya. Itu kan dia dengan saya Datuk. Dia tanya Datuk. You tanya saya nak jawab. Kalau you nak jadi ahli, saya bagi tahu. Kalau you tak nak jadi ahli, tak apalah, kita tunggulah. Masanya sebab saya bagi tahu mereka yang nak jadi, yang nak ikut saya. Dia kan dia wawar kan? Pasal apa nak war-war pula? Yang lain tahu dia nak ikut saya. Kalau you kata you nak ikut, saya bagi tahu. Datuk, Okey? Datuk, ada baru-baru ni Datuk dikaitkan dengan Parti Keluarga Malaysia kan, dan semalam pengarah RS pun dah berlibat tahu yang parti pada 2022 dia gagal didaftarkan. Jadi apa plan Datuk dengan bersama ahli Bersatu yang dipecat, dan adakah akan cuba daftarkan pada sebelum pilihan raya kali ni ataupun macam mana? Ya, dia kata telah gagal ketika itu. Dia tak beritahu bila rayuannya akan diluluskan. Dia beritahu ke bila rayuan akan diluluskan? Dia tak beritahu. Besok ada mesyuarat Perikatan Nasional. Adakah Bersatu akan cuba mendesak supaya dibuat pelantikan segera jawatan kuasa yang belum diisi untuk memperkukuhkan undian mereka dalam Perikatan Nasional? Mana saya nak tahu, saya bukan ahli majlis tertinggi Perikatan Nasional. Jadi tanya kepada Tan Sri Muhyiddin yang tahu bahawa dia bagi tahu kita semua. Dia tahu semua ni pasal Perikatan Nasional. Dia kata pertama, Dr. Sam tidak boleh jadi Perdana Menteri. Tiba-tiba Dr. Sam dah tahu. Macam-macam lah. Jadi tanya dia lah. Saya rasa lebih baik. Kecuali kalau korang dengar apa yang dia cakap. Jadi Datuk Sri, untuk balik soalan saya tadi, macam mana planning Datuk Sri tentang parti itu? Sebab dia kan ada gagal untuk daftar dengan RS. Jadi apa Bukan gagal. Apabila dah sampai masa, dia ada perkara-perkara yang sebabkan parti itu tidak meneruskannya. Kemudian dia ada appeal. Sebab dia dah tunjuk dengan saya, mereka dah bayar. Jadi dia appeal, tunggulah rayuan mereka. Okay. Jadi Datuk Sri kiranya sempat kan nanti nak daftar sebelum pilihan raya yang akan datang? Bila pilihan raya besok? Tak ada lah, jangan cerita dan kalbarkan hanya masa dekat ni kau nak tanya. Tak apalah kalau masa terdekat tu, maknanya you sendiri pun tak tahu kita. Saya pun bila nak dapat kelulusan tu pun saya tak tahu. Jadi kita tak boleh nak match. Sebenarnya plan Datuk sekarang ni tunggu parti tu sebut lah.
Kita kalau orang yang baik-baik ni kita tunggu sabar. Okay. Okay. Okay.